Memang orang kata berbaloi lah. Pick up dia pergi, minyak safe. Cakap, okey lah. Cobalah satu. Tu yang order satu. Order satu pakai kat sini. Bila pakai kat sini, terasa lah. Dia punya different dia. Satu, pick up dia. Wah, pick up dia cantik. Macam masa mula-mula beli dulu tau. Macam baru lah kita dia. Macam baru. Ni best ni. Lepas tu, bila sampai 2-3 hari, minyak dia boleh tahan juga. Sip jugalah. Sip juga minyak dia ni. Kira, tak rugi beli. Tak rugi beli ni. Lepas tu, pakai dekat Estima nak kena pakai yang Max kan. Mahal sikit. Cakap tak apalah. Try je beli. Beli pakai, sedap. Memang orang kata berbaloi lah. Pick up dia pergi, minyak safe. Lepas tu tukar dah guna ni. Pasal ada highlight satu. Highlight makcik gua pakai. So tukar sini. Siap tukar sini. Yang lain tak boleh jadi lah aku cakap. Kena cari satu lagi. Itu yang aku cakap, nak cari satu lagi tu. Tapi memang betul lah. Memang kalau beli berbaloi lah. Tak rugi. Tak rugi lah tak beli. rugi kalau beli. Rasa perbezaan dia lah. Memang perbezaan dia ketara. Kalau saya nak recommend, memang saya recommend lah kepada siapa yang rasa nak save minyak, kereta yang kuat minyak tu, gunalah. Kan, gunalah. Memang dia boleh membantu untuk panjangkan hayat minyak kita.